Ramai orang ingat anak tunggal ni manja, dapat semua benda dan tak pandai berdikari. Tapi menurut pakar macam Dr. Tengku Asmadi, itu semua tak betul pun. Anak tunggal sebenarnya kuat, matang dan pandai urus diri. Jadi, jom kita tengok apakah kelebihan mereka. Pertama, anak tunggal biasanya sangat teratur. Barang semua kemas, jadual pun tersusun. Mereka cepat matang sebab dari kecil dah biasakan diri buat banyak benda sendiri. Yang kedua, walaupun orang kata manja, hakikatnya mereka sangat berdikari. Diam-diam je, tahu-tahu semua kerja siap. Mereka tak suka susahkan orang dan lagi suka buat keputusan sendiri. Yang ketiga, mereka biasanya cemerlang dalam pelajaran dan berbakat sebab mama papa boleh beri perhatian penuh. Mereka jadi lebih fokus dan semangat nak berjaya. Dan satu lagi, anak tunggal ni suka berjalan dan explore dunia. Mereka senang berkawan, pandai borak dan cepat sesuaikan diri. Kesimpulannya, jadi anak tunggal bukan kekurangan. Banyak kelebihan tau. Mereka ni unik, hebat dan ada potensi besar untuk berjaya.